Yang berhormat Datuk Haji Wan Abdul Rahim bin Wan Abdullah, Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, pohon jawapan kepada soalan saya nombor 4. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Malaysia merupakan pengeluar getah utama di dunia sebelum kedudukan tersebut diambil alih oleh Thailand pada tahun 1991. Kini Malaysia berada di kedudukan ketiga terbesar sebagai pengeluar dan pengeksport getah asli di dunia. Pada ketika ini terdapat 1.022 juta hektar keluasan tanaman getah di negara ini berbanding 3.445 juta hektar di Indonesia dan 2.785 juta hektar di Thailand. Pada tahun 1990-an, jumlah keluasan tanaman getah di negara ini adalah 1.836 juta hektar dengan jumlah pengeluaran getah asli sebanyak 1.29 juta tan metrik. Meskipun keluasan tanaman getah telah menguncup hampir 40%, negara masih mampu mengekalkan jumlah pengeluaran di paras 1 juta tan metrik setahun. Berdasarkan kepada jumlah keluasan tanaman getah seperti yang telah disebutkan tadi, adalah sukar bagi Malaysia untuk mengembalikan kedudukan negara sebagai pengeluar getah asli dunia dalam masa terdekat. Walau bagaimanapun, Malaysia mampu kekal sebagai sebuah negara pengeluar produk berasaskan getah yang bernilai tinggi utama dunia. Sehingga kini Malaysia merupakan pengeluar sarung tangan getah terbesar dunia dengan menguasai hampir 63% daripada pasaran dunia. Malaysia juga merupakan pengeluar berbenang latex atau latex thread untuk utama dunia dengan membekalkan hampir 70% keperluan global. Malaysia juga merupakan pengeluar utama nitrile rubber yang merupakan sejenis getah sintetik. Penyedaran sektor getah sebagai salah satu daripada 12 sektor dalam National Key Economy Area NKEA menunjukkan kerajaan memberikan tumpuan yang serius ke atas perkembangan industri ini. Industri getah disasarkan akan menyumbang sebanyak 52.9 bilion ringgit dalam Gross National Income atau GNI negara pada tahun 2020 berbanding 19 bilion ringgit pada tahun 2010. Daripada jumlah tersebut, 30 bilion ringgit akan disumbangkan oleh industri sarung tangan getah negara. Oleh itu, pengeluaran getah asli domestik khususnya latex perlu dipertingkatkan. Bagi mencapai sasaran tersebut, keluasan kawasan tanaman getah akan diperluaskan daripada 1.02 juta hektar kepada 1.2 juta hektar pada tahun 2020. Dengan usaha ini, kedudukan negara sebagai salah sebuah pengeluar utama getah asli dunia akan dipertahankan di samping kedudukan Malaysia sebagai salah sebuah pengeluar utama produk berasaskan getah bernilai tinggi akan dipertingkatkan. Sekian, terima kasih. Kota Baru. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kepada jawapan yang diberikan. Memandangkan bahawa kita tidak dapat mengatasi dari sudut keluasan penanaman getah berbanding dengan dua negara berjiran, apakah lagi usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh kerajaan untuk mempertingkatkan dari sudut nilai pengeluaran supaya kita dapat hasil yang lebih tinggi bagi setiap ekar penanaman getah. Dan untuk tujuan itu, saya melihat bahawa suasana di negeri Kelantan umpamanya, banyak kawasan getah yang tidak ditoreh secara 100%. Terutama sekali apabila pihak Kementerian Dalam Negeri mengambil tindakan yang keterlaluan terhadap penoreh-penoreh getah yang datang daripada selatan Thailand. Saya mohon supaya pihak kementerian dapat bekerjasama dengan lain-lain kementerian bagi membolehkan penorehan getah dapat dimaksimumkan hampir-hampir 100%, dan ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Minta jawapan daripada pihak menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Ketua, masalah menoreh getah, masalah menggunakan penoreh-penoreh daripada selatan Thailand
itu adalah masalah lain. Tetapi walaupun kita tahu bahawa kita kurang dari segi pekerja-pekerja tempatan untuk menoreh kawasan-kawasan getah yang telah pun ditanam, kita sedang membuat bermacam-macam langkah-langkah dengan mengadakan aktiviti-aktiviti peningkatan produktiviti getah melalui research yang telah pun kita keluarkan. Sebab itu melalui teknologi-teknologi baru yang ada seperti penggunaan teknologi penuaian latex seperti sistem torehan berintensiti rendah atau low intensity tapping system ini atau LITS, atau banyak-banyak lagi teknologi yang kita gunakan, adalah kaedah-kaedah di mana kita dapat mengurangkan penggunaan pekerja-pekerja dalam mencapai produktiviti yang sama daripada penggunaan pekerja yang asalnya. Itulah cara kita di mana teknologi-teknologi baru ini telah pun kita keluarkan dan telah pun kita perkembangkan sehingga ke negeri Kelantan. Jadi tidak timbul masalah pekerja mesti kita dapat daripada luar negara kalau mereka boleh menggunakan teknologi-teknologi yang telah pun kita ketengahkan melalui Lembaga Getah Malaysia. Sekian, terima kasih.